Assalamualaikum pada semua yang menonton. Hari ni kita nak pergi Pulau Tekukor, Jeram, Kuala Selangor. Let's go. Singgah kedai kejap, cari barang sikit, top up apa yang tak ada. Kita singgah kedai pancing, cari apa yang perlu. Kita berkumpul sama-sama. Kita gerak ke jeti Pengkalan Jeram, Kuala Selangor. Orang tiba di jeti Pengkalan Jeram. Kita set up barang, bawa naik atas sampan, dan kita bergerak ke Pulau Tekukor. Let's go. Kini atas tu. Okey. Ada depan tu. Ada tu ni. Jaga tong udang tu. Atas tu ada tu. Dapur gas tu. Ketika perjalanan nak ke Pulau Tekukor, angin kuat, habis lencun kita orang. Basah. Belum sampai pulau dah basah. Okey, tiba di Pulau Tekukor. Campsite kita. Time sampai di pulau ni, air agak terlalu tinggi. Jadi kami set up untuk buang air empat dan tukarkan yang baru. Kita set up kemah, susun barang. Bukan air. Oh, kira ada udang. Air kat sini pun boleh ambil ni. Ada jalan lu. Ha. Dan tiba saatnya kita set up joran kita untuk kita pacak memancing. First cast kita naikkan baby tanda ukuran 4 jari lah. Dan kita set up untuk mancing tamok lah. Mancing tamok, pancing besar, kita letak umpan hidup, udang, kita biarkan, dan kita layan tamok. Besok tau dilepaskannya. Tak ada. Satu kita ada pasang kena kecil. Tu pakai je tu. Ha? Ni. Dia tu yang rosak tu. Yang dah. Puas. Dengar. Angkat dia dulu. Bagi ni. Oh, ini kena tu. Besar tu mah. Besar juga. Ay, banyak ya. Tengah. Tali ya. Pendek lagi. Pas ais. Cek ni mah. Hari pun hampir gelap. Kita standby lampu
untuk menerangi campsite kita. Mancing malam ni lah masalah dia. Cuaca gelap, nak rakam tak nampak. Inilah hasil-hasil tangkapan malam. Kita berjaya naikkan jenaha berukuran 1 kilo 200 gram. Dan kami lapar, kita masak Maggi lah. Dan lepak-lepak santai di campsite kita. Good morning. Bangun pagi tak gosok gigi. Marilah kita makan Maggi pagi-pagi. Ini hasil tangkapan malam tadi. Ada yang naikkan jenaha 2 kilo. Ada 9, tuka, pari. Tapi dah sempat rakam sebab gelap. Bangun pagi perut pun lapar. Kita masak Maggi kari. Dan kita teruskan perjuangan kita untuk mengair. Pagi ni air pasang tinggi dan kita tengok ada banyak ikan tamuk main. Dan kita mancing tamuk lah. Nak mancing ikan lain pakai umpan hidup, asyiklah sangkut je. Penuh sini, pulau ni banyak batu karang. Baling sangkut, ai cukai. Jadi kita mancing ikan tamuk saja. Tangkin tu. Allahu Akbar. Alah. Alah kita. Jadi sampai di sini saja mancing kita di Pulau Tekuku. Dan tengah hari ini kita set up untuk balik, kemas-kemas apa yang patut, dan kita berangkat balik ke rumah masing-masing. Masing-masing semuanya dah penat, badan pun tak larat dah. 30 jam kita melayan di Pulau Tekuku ni. Jadi marilah kita balik. Terima kasih kepada yang menjayakan program memancing di Pulau Tekuku ni. Pada kawan-kawan semua, terima kasih. Ada masa, ada rezeki, ada jodoh, kita bertemu lagi akan datang. Goodbye. So, in this car you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Don't tell me what to do.
You're old and sad. So diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey.